Okay, selamat petang. Saya Faris daripada Samsonite Garage. Hari ini kita ada kereta special sikit. Kita ada Yaris GR. Customer nak buat inspection sebelum dia beli. Nak tengok kereta ni okey ke tak, checking semualah. Okay, so kita provide services tu juga kalau ada nak buat pre-purchase inspection. Okay, kalau buat pre-purchase inspection dengan kita orang pun boleh, tak ada masalah. Kita ada provide services tu juga. So yeah, and I will show you guys the car lah. Okay, apa function kita buat pre-purchase inspection ni? Kita sebagai buyer, kenapa kita kena buat pre-purchase inspection is because kereta-kereta yang kita beli, especially Recon, bukan brand new, second hand ke, okay, kita tak tahu kereta tu dalam keadaan macam mana. Kita tak tahu kereta tu pernah jadi apa kan, especially kereta-kereta Recon daripada luar negara, daripada Jepun, daripada UK, daripada US ke, okay. So sure that the car is in good condition sebelum kita beli, and supaya kita tak ada receive apa-apa problems in the future lah. Okay, so kita tak nak lah tengah-tengah kita dah beli, dah sedap bawa, baru keluar dalam 1 kilo 2 kilometer, tiba-tiba dah bergegar dashboard, dah bergegar tu bergegar ni, bunyi sana bunyi sini, benda-benda macam tu kita tak nak lah. Okay, so apa yang kita buat is kita inspect kereta ni dulu, make sure everything is in good condition. So siapa-siapa yang nak buat pre-purchase inspection dengan kita, boleh, tak ada masalah. Okay, just contact us, PM kita. Okay, make sure you guys buat appointment dengan kita so that kita boleh arrange untuk inspect lah. Okay, so yeah, peace out.